Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam ruangan refleksi itu dia ada 3 item, iaitu notes, reflection dan analysis. Dan apa yang perlu ditulis di dalam setiap kolom itu juga telah dibagikan sampel apa yang perlu ada, dan adalah tidak menjadi kesalahan untuk kita ikut aja apa yang dia nak dalam tu. Contohnya dalam ruangan A, dalam notes tu ada kaedah PDP dan platform yang digunakan, ada taklimat tentang keselamatan, ada taklimat tentang course outline dan lain-lain. Contohnya adalah pelaksanaan pentadbiran sumatif. Pada bahagian B, refleksi, kita tulis lecture, kuliah, topik apa, formatif, pentadbiran formatif yang kita laksanakan, dan juga kerja amali yang dilakukan. Ada 3 perkara. Dan untuk C, analisis dan CQI hanyalah perkara berkaitan dengan penilaian sumatif sahaja. Apa yang perlu ada, A adalah dia punya pencapaian dan juga penulisannya, dan juga CQI terhadap pentadbiran tersebut. So yang ini contohnya pada bahagian A. Ini adalah contoh penulisan bagi bahagian A yang memenuhi kehendak yang A tu, daripada A sampai D tu. Yang pertama adalah kaedah PDP dan platform. Yang pertama dinyatakan kelas dilaksanakan di dapur komersial secara bersemuka. Kehendaknya adalah kaedah PDP, saya punya bersemuka. Platformnya tak ada platform, saya buat secara PDP di dapur komersial mengikut waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah penerangan tentang langkah keselamatan dan kebersihan sepanjang Bakti Demikian. Ini saya bagi contoh sebab ini adalah kursus saya. Yang perkara kedua tu dia minta apa? Briefing on safety, briefing on course outline. So saya dah masukkan kat situ. Penerangan tentang langkah keselamatan dan kebersihan sepanjang Bakti Demikian. Yang ketiga adalah briefing on course outline. Pelajar diberi penerangan berkaitan dengan kursus, bagi kursus bla bla bla, CLO dan PLO yang perlu dicapai, serta berkaitan pentadbiran. Yang ini wajib ditulis pada minggu pertama setiap semester bagi setiap kursus. Pelajar diberikan penerangan tentang topik. Dan yang kelima adalah kalau ada pentadbiran sumatif, tuliskan di sini. Sebab kehendak dia ada tulis kat situ kan. Okey. Kita tuliskan di situ. Kalau minggu itu ada pentadbiran sumatif, tulislah. Okey. Ini adalah bahagian A. Untuk bahagian B, refleksi, kita akan tulis satu, kuliah, apa topik dia. Kedua, amali, apa topik dia. Dan yang ketiga adalah pentadbiran formatif. Kehendak dia formative assessment. Okey. So saya tuliskan kat situ. Pentadbiran formatif. Pentadbiran formatif perlu dilaksanakan setiap minggu sekiranya pada minggu itu tidak berlaku pentadbiran sumatif. Wajib. Dan perlu dituliskan di dalam bentuknya dan pelaksanaannya, perlu dituliskan di dalam rancangan mengajar. Okey, pentadbiran formatif berstruktur tidak berstruktur wajib dilaksanakan jika tiada pentadbiran sumatif. Dan penulisan setiap pentadbiran mesti terukur. Sama ada formatif atau sumatif, penulisannya perlu terukur dengan bentuk ada percentage ke. Ada orang tulis dalam bentuk percentage. Saya tak tulis dalam percentage, saya tulis dalam bentuk markah. Boleh tulis, tetapi mesti tulis dalam bentuk terukur. Tidak pun boleh tulis pentadbiran sumatif berjalan dengan baik, pentadbiran formatif berjalan dengan baik. Mesti tulis dalam bentuk terukur. Ada angka, ada percentage, ada nombor. Ini maksudnya penulisan terukur. Okey? Setakat ini, ya. Cik tajuk soalan. Mungkin ada yang tak ada. Formatif perlu dibuktikan atau tak? Okey. Ada apa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? Pentadbiran formatif perlu dibuktikan atau tidak? Maknanya kalau auditor kata okey formatif ni, mana saya nak tengok soalan dia. Sebab yang betul-betul dia ambil kira adalah sumatif. Bila formatif tu, bila dia auditor kata kan,
Perlu ada pembuktian atau tidak? Perlu ada pembuktian atau tidak? Perlu dibuktikan atau tidak? Saya pernah berhadapan dengan audit MPA, audit SIRIM dan audit PENA. Pentafsiran formatif perlu disimpan buktinya. Pentafsiran formatif perlu disimpan buktinya bergantung kepada pelaksanaan pentafsiran formatif. Apa maksudnya bergantung pada pelaksanaan pentafsiran formatif? Pentafsiran formatif boleh berlaku dalam dua bentuk. Satu berstruktur, satu lagi adalah tidak berstruktur. Saya tulis kat situ tu. Saya nyatakan kat situ. Pentafsiran formatif boleh dilaksanakan dalam dua bentuk. Satu berstruktur, satu lagi tidak berstruktur. Yang berstruktur itu perlu disimpan buktinya. Berstruktur maksudnya tuan-tuan dan puan-puan buat dalam bentuk berdokumentasi. Buat ujian, buat kahut, apa lagi? Buat kuis. Itu berstruktur, perlu disimpan markah dan pembuktiannya. Satu lagi adalah tidak berstruktur. Pentafsiran formatif boleh juga berlaku dalam bentuk lisan. Soal jawab sepanjang masa di dalam kelas. Yang itu tidak perlu dibuktikan, tetapi perlu dicatatkan di dalam RM. Tulis macam ni. Pentafsiran formatif tidak berstruktur berlaku sepanjang sesi kuliah. Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan sepanjang sesi kuliah. Berdasarkan jawapan pelajar, 5 pelajar dapat menjawab, 10 pelajar perlu bantuan, 3 pelajar perlu meningkatkan pencapaian. Begitu cara penulisannya. Ada cara penulisannya. Jadi untuk formatif bergantung kepada cara pelaksanaan, perlu disimpan bukti dan analisisnya. Untuk analisis dan CQI, sekiranya ada pentafsiran sumatif, tulis analisa dan juga pencapaian pelajar bagi pentafsiran sumatif tersebut dan juga dia punya analisis. Kalau ada. Kalau tak ada, tulis sajalah. Tiada pentafsiran sumatif yang berlangsung pada minggu ini. That's it. So tak adalah dia punya CQI. Kalau ada, tulis begini. Kalau tak ada, tulis tiada. Catatan pengulangan rubrik skrip jawapan pelajar. Salinan asal rubrik atau skrip jawapan pelajar bagi setiap serahan yang dilaksanakan wajib diserahkan kembali kepada pelajar. Tempoh pemulangan rubrik skrip jawapan pelajar adalah 2 minggu selepas pentafsiran dilaksanakan. Pemulangan rubrik pelajar perlu dicatatkan di dalam rancangan mengajar, refleksi dalam bahagian A kat bahagian nota ni. Contoh penulisannya begitulah dia. Rubrik bagi pentafsiran kerja amali 1 dikembalikan kepada pelajar. Pelajar diterangkan berkaitan markah yang diperolehi dan cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan pencapaian. Itu adalah contoh penulisannya. Pemilikan. Okey, yang ini kita akan bincangkan tentang pemilikan SPK. Belum. Pemilikan SPK, lantikan penyelaras khusus, penyelaras moderasi dan pemeriksaan kedua. Okey, untuk pemilikan SPK ni didapati ada berbagai jenis amalan yang dilaksanakan di Kolej Komuniti Kuantan. Ada program yang melaksanakan, siapa yang mengajar kursus itu, dialah penyelaras khusus dan dialah akan pegang SPK. Ada juga program yang mengamalkan, saya tidak mengajar kursus itu, tapi saya adalah penyelaras khusus dan saya pegang file. So soalan saya, kalau saya tidak mengajar kursus itu, tetapi saya dilantik sebagai penyelaras khusus, salah atau betul? Jawapannya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dia akan jadi salah bila dokumentasi salah. Yang pertama, tuan-tuan kena faham tugas dan tanggungjawab penyelaras khusus. Satu tugas dan utama adalah penyelaras khusus perlu menyediakan rancangan mengajar. Berlaku atau tidak? Saya tidak mengajar khusus itu, tapi saya adalah penyelaras khusus. So rancangan mengajar saya buat ke yang mengajar khusus tu buat? Yang mengajar. So salah ke betul? Dan ke khusus saya buat ke yang mengajar buat? Saya buat penyelaras khusus.
tanda tangan pada rangka khusus mesti penyelaras khusus. Salah dah. Jadi salah ke betul? Yang berlaku sekarang, saya tanya, yang berlaku sekarang salah ke betul? Salah. So secara automatiknya amalan itu salah. Senang je. Sebab tugas dan tanggungjawab penyelaras khusus adalah, ini adalah tugas dan tanggungjawab penyelaras khusus, menyediakan rancangan mengajar, kos outline dan JSU. So kalau saya dilatih sebagai penyelaras khusus, tapi rangka khusus rancangan mengajar bukan saya yang buat, salah dah. Rangka khusus bukan saya yang buat, salah dah. Dia akan jadi betul kalau dokumentasi ini betul. Tetapi yang utamanya, rancangan mengajar bukan saya yang buat, salah dah. Sebab rangka khusus disediakan di dalam RM. RM itu adalah di bawah CCMS, pencerah yang mengajar, bukan penyelaras khusus. So amalan itu salah. Jadi berdasarkan mesyuarat akademik baru ni, jadi kita dah bincang dan kita dah bersetuju bahawanya fail penyelaras khusus ataupun FPK dia akan bergerak mengikut pensyarah yang mengajar. Kita dah setuju, semua program setuju macam tu. FPK akan bergerak mengikut kepada pensyarah khusus. Maknanya kalau SEM bertukar-tukar pensyarah yang mengajarnya, maknanya FPK itu akan bertukar-tukar lah ownership dia. Okay, itu keputusan kita pada mesyuarat akademik Jumaat lepas. Dan sebab perkara ini akan berlanjutan kepada beberapa dokumen yang lain. KP ataupun ketua unit ataupun ketua program kena aware dengan lantikan-lantikan, ada 4 lantikan yang berlangsung. Penyelaras khusus, penyelaras moderasi khusus, pembiasa pertama dan pembiasa kedua. Kena aware dengan benda-benda ini. Sebab ada ditemui pada borang moderasi B, dia adalah penyelaras moderasi khusus dan dia juga adalah pembiasa kedua. So pada borang moderasi B tu, dua-dua tanda tangan dia. Dia penyelaras moderasi khusus dan dia pembiasa kedua. So pada borang moderasi B, atas dan bawah tanda tangan dia. Itu adalah dokumen amalan, dokumentasi yang salah. Kita tak boleh mengesahkan kerja yang kita buat. So kena aware benda tu. Ada berlaku, ada ditemui. Pembiasa kedua dan penyelaras moderasi khusus adalah orang yang sama. Jadi dalam dokumen itu, dua-dua ditandatangani oleh orang yang sama. Amalan itu salah. Ini adalah amalan ni. Itulah kata, kalau you nak buat, kalau you nak teruskan buat FPK itu dipegang oleh orang yang bukan mengajar, kena sediakan benda-benda ni lah. Kena boleh jawab. RM you buat, kos online you buat, okey fine, tak ada masalah. Nota you bagi, agihan penyediaan soalan juga you buat, ada table dia, ada jadual. Begitu juga dengan yang lain. Analisis core flow, semuanya adalah disediakan oleh penyelaras khusus, bukan disediakan oleh pencerah yang mengajar. Dokumen semakan dan pengesahan item. Proses semakan dan pengesahan item penyelesaian adalah penting untuk memastikan item penyelesaian yang digunakan oleh pencerah telah disemak dan mendapat kebenaran dari pihak pengurusan program. Bila buat soalan, pastikan yang pertama, yang paling penting sekali adalah gunakan format yang standard yang telah disediakan bagi setiap program. Jangan gunakan template yang tak tahu datang daripada mana. Setiap program perlu gunakan template yang disediakan dalam apa nama platform tu? MyAim. Setiap program dah masukkan, gunakan dalam itu setiap program. Dan tanggungjawab KP, jangan tonyoh sains saja, semak juga formatnya. Pengarah barunya dalam ucapan dia kata Kolej Komuniti Kuantan 80 ke 85% orang baru. Sebab tu kita nak selaraskan semua sekali, supaya semua orang melaksanakan benda yang sama. Jangan ikut, kalau dia sebab telah berlaku, ada ditemui orang lama buat kerja yang salah, orang yang baru masuk ikut yang salah ni. Jadi kita tak mau benda itu berlaku. Ikut yang betul, selaraskan yang betul.
Okey, untuk sampel dah bagi tahu tadi kita akan buat 3. Dan semua dokumentasi perlu disimpan. APK perlu disimpan untuk 2 semester yang terkini. So kalau semester ini semester 1 25 26 27 perlu simpan lagi yang semester 2 25 26. Yang semester 1 25 26 dah boleh lupus. Dalam APK hanya 2 semester sahaja. Cik Tajul, Ya. sampel ni kalau kita buat dalam bentuk QR macam kita orang buat ni. Dalam bentuk QR. QR. Dia sampel boleh disimpan dalam 2 bentuk. Digital ataupun hard copy. Dia tak kata scan, dia kata digital. So apa Boleh, bentuk kan? pun boleh. Sebab Sirin baru ni pun tengok soft copy Ya. je. Tak ingat nak selaras nak pilih satu tak lah. Boleh je lah dulu. Boleh dua-dua. Terpulang kalau rasa kat meja tu banyak ruang nak simpan, sila kan. Yang untuk sampel-sampel pelajar ni kan, sebab kadang-kadang yang mengajar ni tiba-tiba ditukarkan, dipindahkan. Email tu, kalau nasihat saya untuk sampel-sampel ini, gunakan email personal. Jangan guna email rasmi KKKUA tu. Ada contoh kalau kita kat sini nama @kkqua.edu.my kan. Jadi kita pun simpanlah sampel-sampel kita dekat situ, sebab konon-kononnya ni memang adalah berkaitan dengan kita punya tugas rasmi, kita pun guna email rasmi. Sekali bila pindah, contohnya kalau katakan macam contoh kes Dekna lah, kita ambil contoh Dekna pindah ke Polisas, dia pun email dia bertukar, segala yang dia simpan tu semua akan hilang. Itu saja daripada saya.